Oh. Terus rolling action. tali yang tanggal. Ya. King of water dengan berkat doa anak dia negeri. Raket dah strike. Okey. Okey, sekarang member sudah strike satu. Ganti. Ya. Tarik lah satu kali. Ada ni. Patin. Okey. Dia kenyang Wah. Ini dah. Tak. Patin. So untuk video untuk kali ni, aku nak pergi memancing di kolam Jalal ataupun dekat kolam Macap. Okey? Sekarang kita dah sampai. Budak-budak ni dah bagi bayar. Sebelum aku nak gerak ke sana, apa kata korang layan dulu flashback. Okey? Okey ya budak-budak ni. First time nak mancing, baru nak beli barang. Dia nak mancing, baru nak itu, nak ini. Ni seorang ni. Aku dah siap. Kau ni mana datang ke ni? Yang rambut macam ni. Kau guna kat mana ni? Dengan dia? Kau gunting rambut dia? Aku gunting rambut dia, tapi masalahnya yang colour bukan aku. Belum gerak. Ni Abazar ni ada. Siapa nak sewa, boleh bagi tahu. Boleh pergi konsert tim-tim. Ada je barang kau nak tinggal lah. Apa nak gerak ni? Ni memang leceh lah kau ni. Sekarang kita pick up lagi seorang. Biasa aku pick up barang. Kali ni aku pick up orang pula ni. Apa tu Nan, ni nak pergi kolam mana Nan? Kita hari ni di kolam Macap. Macap? Macap? Ya. Kolam apa? Jalan Udin Hasan. Dia dah buka kolam dia Ya. Hari ni dalam sejarah tau. Untuk yang pertama aku pergi, aku tak buat. Untuk yang kali kedua aku pergi, aku buat. Ni orang kata dia pegang title King of Patin. Kita tengok kali ni dia layan ikan macam mana. Okay, sekarang kita on the way nak pergi ambil Pak Li yang dekat video aku yang sebelum ni, yang ada asyik tukang saruk je. Aku rasa salah mancing. Bukan salah umpan. Kali ni aku lagi ambil dia. Dia cakap dengan aku kali ni dia tak nak saruk ikan aku. Okey, kita tengok. Okay, sekarang kita dah sampai ke rumah Pak Li, rumah tukang saruk. Mana dia Nel? Aku tak tahu lah, dia nak siap lah nak apalah, nak itulah. Aku nak cakap nak siapkan anak lah apalah. Padahal dia yang lambat. Dia lambat. Dia cakap anak ni pula. Aku dah cakap naik gunung dah betul dah. Sempat dah satu lap naik turun dah. Baru siap. Baru siap dia? 1 jam nak mancing, 1 jam beli barang. 1 jam nak tukar tali, 1 jam nak cari tali, 1 jam lah nak itu pancang lah. Semalam Betul lah. Semangat dia kita nak. Semangat sukan. Semangat sukan untuk negara. King of Patin. Ini aku King of Patin. Tengah dipegang oleh Waket. Tengah dipegang oleh Waket. Aku baru buat title tu dia dah dapat. Dia dah dapat. Memang. Sama ada dia masih pegang title tu atau dah jatuh ke tangan orang. Okey. Hari ni kita main siapa yang paling banyak strike. Okey. Siapa yang banyak strike? Okey, kita lawan itu barang. Tali kau dah tukar. Kita lawan itu barang. Tunggu Pak Li, kau sempat buat kerja lain. Inilah dia. Pak Li si tukang saruk. Tak campur orang kan member. Lepak ayam ah. Pun dah ready. Kit dah ready. Kita nak tutup canvas. Okay. Kita akan terus pergi ke sana. Kita berjumpa di sana. Dah. Kau keluar. Kau tak payah masuk. Kita main 10 jam geng. Sampai besok. Assalamualaikum.
Bos. Oi. Sihat deh. Sihat, alhamdulillah. Lama tak lama ke? 14 bulan ada game besar. Bulan ni. Minggu depan. Cantik. Takkan satu je. Awal-awal dah naik 13 hari ni. Wah. Jaga. Letaklah plastik kampret. Roti tadi dia dah bayar belum? Kita dah bayar tadi kan dia? Dah bayar. Air sajalah. Dengan air. 29.31.5. 14 bulan pula. 70 ranking duit ada dekat 15,000 satu hari sedikit. 15,000. Betul. Satu hari tau. Bukan 1,000 tu ada 6 tempat. Oh, ya? 20 ranking. Ikan bawah 77 ada 20 ranking. Ikan kecil lah. Ikan atas 10 kilo 50 ranking. Kau dapat 12 13 dah tentu duduk papan. Silap duduk kalung. Kau tengok 1,000 nombor berapa? 50 ranking ada semua ada. Okay, gang, kau boleh tengok ni, gang. Tengok. Jangan lupa untuk datang ke kolam sisik. 14 hari bulan. 14 hari bulan. Ada game 15,000. Ya. Jangan lupa datang. Korang jangan lupa untuk datang ke kolam sisik Jalal kat Macap 14 hari bulan 6. Bulan ni ada buka game bernilai 15,000 satu hari je. So kepada korang yang nak cuba nasib, sebab tadi Toke cakap kalau kau dapat 10 kilo ke atas, 11 ke 12 kilo, korang dah layak untuk masuk ke ranking. Okay, jadi jangan lupa untuk hadir ke kolam sisik Jalal di Macap. Okay, sekarang ni semua masih belum lempar lagi umpan kat dalam kolam. Masih menyetelkan apa yang perlu disetel. Okay, pakai liki. Mantap. Nak buat balingan yang pertama. Harapnya ada manis-manis. Umpan macam tak berapa jadi. Tak apa, kita cuba. Balik strike. Tukang sawak aku dapat ikan lah, gila. Tukang sawak aku hari ni dengan berkat doa anak dia. Akhirnya okay. Bukan senang lah nak dapat strike first ni. Okay, Pali 1, aku kosong, Waket kosong, Ana kosong. Pali 1. Satu kacang. Kali main game, main telefon ni. Strike. Rolling action. Kita sudah start. Tepat. Ya. Hari ni kita dapat paling banyak Satu. Tengok muka yang lucu tadi. Kosong ingat kosong Dia masih kosong. Okey, kita ada banyak masa lagi. Relax Kita akan rekod siapa yang paling banyak. Sampai malam pun tak apa. Gelap pun tak apa. Aku lupa nak cakap, tadi kita start main ataupun kita start masuk kolam pukul 3.30 tak silap aku. Sekarang dah 1 jam lah. Kita tengok sampai habis masa siapa yang champion. Nope. King of Cotton. Kau yang kedua. Ini semua saiz 7-8 kilo lah lebih kurang. Ni ada saiz ni, brother. Agak pun berat sih ya. Berat Ni tak apa lah. Kita nak cek yang lagi besar. Oi. Okay, akhirnya aku berjaya menjuarai ranking dulu. Nombor 2. 1, 2. Cokong. Kocong. Brother, lu kosong, brother. Nombor lagi dong. Li. Tak dapat. Boleh dapat lagi. Okey. Okey, sekarang member sudah strike 1. Cantik. Mesin dia jerit. Boleh. Boleh. Layan je lah. Jangan jadi ikan. Sekarang dia tengah main, dia tengah layan. Tengok macam mana dapat ataupun tidak. Okey, nampaknya tak ada rezeki untuk kecil. Maksudnya masih nol. Masih kosong lagi member. Member tu masih kosong je nak pergi ambil makanan. Perutnya lembut tak ada. Akhirnya Waket kena. Tayar.
Kita tengok sama ada waket kena ataupun tidak. Kalau lucut, tidak dikira. Tidak sah orang kata. Layan. Mesin sudah jerit. Akhirnya. Salah ni kau bawa ni, Sudah. Yes, nampaknya Pali strike. Nah itu dia. Banyak ada strike hari ni. Orang kata ambil bekat. Bisa dia hari ni. Tukar tali baru tu banyak ikan dia dapat. Dasar. Tak payah. Kau dapat buat naik berapa? 3. Aku dapat kalau berjauh cukup lah aku. Aku dapat. Sabar, kita dah habis. Zone. Tali 3, kecil 1, paket 1 dan aku 2. 10 jam comedian. Tolong lucut lah. Dia strike lagi lah. Bisa lah hari ni. Alhamdulillah. Ada buah. Bahaya. Ini petanda tak baik. Kita ada peluang. Kalau Tuhan kata tidak ni. Jadi lah umpan. Walaupun hauk punya ni. Bau dia ada masa sama ada tahan dia aku tak macam ni. Lepas dia bercerita ni. InsyaAllah kali ni kena. Dia minta tolong rakam. Tak boleh lah. Dia dah 4 ekor. Kita dah ketinggalan jauh lah. 4 ekor lah brother ni dapat. Rezeki. Sabar. Kan dia letak je kena kek. Kek ni apa cerita ni kek? Okey. Dia menggunakan teknik yang sama tadi. Alhamdulillah. Dia menggunakan teknik yang sama tapi dia strike lebih banyak daripada orang lain. Aku nak seko lagi tolong lah. Aku nak tinggalkan dorang kat belakang. So sekarang ni Pali di ranking number 1, King of Patin. Dia ranking number 1. Dia dah strike 4 ekor. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Ada. Dok, jalak abangku. 5 kali kau strike Bisa ada. Pak Ali masih memegang ranking nombor 1. Berapa ekor ni? 5 ekor. 5, 2, 1, 1. Saiz tu. Besar abak. Ni kalau kita lawan kilo jahanam ni. Kecil boleh ranking ni. Okey, pukul lah. Tak boleh. Oh my god. Champion ni hari. Senyum lebar hari ni. Ada bukti pula. Ni kalau tak ada bukti orang tak percaya ni. Ini kalau tak rakam orang tak percaya. Tak ada gila. Bisa dia. Dah boleh cium ikan tu. Triple strike Waket lepas. Alhamdulillah. Dia buat sendiri Kita 3 ekor. Hanya 3 ekor. Akhirnya 3 ekor geng. Kita kekal ranking nombor 2. Nombor 1 dah bayar. Tadi boleh pula. Nasib baik dia pun betul. Dia pun lucut. Waket pun lucut. Bisa.
Terus. Oh, ke? Strike. Okey, strike. Okey, ganti ke? Cek, satu kali sambat lagi. Satu kali sambat. Ganti. Okey. Oi, mana tu kalau? Okey, ganti. Masuk. Cantik lah. Aku tengok cacat dulu tu. Okey, strike 2 ekor. Ya, di tengah strike. Tadi tu tengok apa ni? Nah, tarik ke sini ni. Okey, so sekarang kita dah habis memancing. Okey, baik. Okey. Jumpa lagi esok. Oh. Balik. Okey. So sekarang ranking dipegang oleh Pak Lee, King of the Patin. Patin ya paling king of patin. Okay, so thank you kepada korang mana yang dah tengok. Jangan lupa untuk tekan button like, komen, share dan juga jangan lupa untuk tekan button subscribe. Okay, so kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Bye bye. Stay tuned.